Assalamualaikum kawan-kawan semua. Okey, hari ni saya nak berkongsi cara saya buat puding caramel. Okey, sebelum ni saya ada post juga tapi dah lama lah. Okey, saya nak post semula macam mana cara nak buat puding roti puding roti caramel. Okey, dia sangat lembut dan sedap. Kuih ini sesuai untuk kita berbuka puasa. Okey, jom kita lihat bahan-bahannya. Mula-mula kita letak 4 sudu besar ataupun 5 sudu besar gula pasir penuh ya. Kita masak terus ke atas loyang je. Okey kawan-kawan, semasa kita nak hanguskan gula pasir itu, api kena perlahan, jangan kuat. Dan kita masak caramel ni jangan jadi warna gelap ya, nanti puding kita akan rasa pahit. Okey, boleh kita masukkan 2 sudu besar air panas. Kita nak larutkan gula pasir tu. Okey, kalau tak nak letak pun tak mengapa, boleh je. Okey, dah kita masukkan air tu, kita rata-ratakan caramel tu. Kemudian kita tutup api dan biarlah dia menjadi beku di dalam loyang tu. Okey, kita sediakan 5 keping roti kosong, 3 biji telur ayam bersaiz sederhana, setengah tin air kosong. Okey, kemudian 1 penutup asin vanila, 1 tin susu cair dan 6 sudu besar susu pekat manis. Okey, kita masukkan roti, telur ke dalam bahan pengisar tu. Seterusnya kita masukkan susu cair 1 tin. Kemudian bolehlah kita masukkan setengah tin air kosong. Okey, setengah tin air kosong tu berhampiran hampir-hampir 1 cawan metrik ya. Okey, 6 sudu besar susu pekat manis. Okey, manis dia ni sederhana ya, tidak terlampau manis. Kalau kawan-kawan yang suka manis, bolehlah letak setengah cawan susu pekat manis. Saya ni nak kurangkan manis, saya guna 6 sudu besar sahaja. Okey, seterusnya kita masukkan 1 penutup asin vanila sebab saya nak hilangkan bau hanyir telur, dan kita kisarlah sehingga halus. Okey, lama sedikitlah kita kisar tu sebab kita nak halus ya. Jadi kita tak perlu tapis lah. Kalau tak halus kena tapis adunan tu. Okey, kemudian kita tuang ke dalam loyang. Loyang ni bersaiz 8 x 8 inci. Ada lebihan sedikit ya adunan tu. Ini pun saya masukkan pelan-pelan, tak nak melimpah. Pas-pas saja, sikit lagi penuh. Okey, kita panaskan kukusan. Air kukusan tu biar dia mendidih, barulah kita kukus dan kita balik penutup kukusan tu, dan ini dia hasil dia. Dia naik ya, dia kembang naik, tetapi nanti bila dia dah sejuk dia akan turun semula ya. Okey, kita punya puding sudah masak sebab tidak melekat pada lidi tu ya. Okey, saya masak ni anggaran 45 minit. Okey kawan-kawan, dah sejuk, baru kita sisipkan pisau kat tepi dia ya, tepi acuan loyang tu ya. Kemudian bolehlah kita terbalikkan. Okey, dah terbalik tu kita ketuk-ketuk sedikit. Nak bagi dia gugur lah. Okey, ini dia hasil dia. Cantik kan? Alhamdulillah. Okey, kawan-kawan boleh mencuba. InsyaAllah berjaya. Okey, rasa dia pun tak terlampau manis, biasa je. Okey kawan-kawan, siapa yang suka manis tu boleh letak setengah cawan gula pasir. Okey, terima kasih.